apa buat tu macam kerajaan Pahang tu dengan Tan Abdullah kan sekarang ni Sultan kan. Motor SS tu mana tu masih ada kat sini lagi. Motor tu memang si sapi dengan sapi ni dia ada masyarakat apa, ada komuniti. Ada komuniti suri lembu tu. Secara konsisten dan berterusan lah. Yang kami ada ni dengan bagus. Sebab ayah aku ni ada orang mari bagi tahu pasal lembu tu, motor SS dia jaga. Yang masuk kemudian kata hilang apa benda yang ambil anda ni jual, curi jual kan. Masuk sekali dengan motor tu, sebab motor tu hilang. Ayah aku pula ada nak motor dia, motor AFI CAA dengan CAA tu, motor AFI CAA dengan CAB kat sini kan. InsyaAllah tu motor orang tu saya tu. Dan motor CAA tu sendiri, CAB tu sendiri, dia ada dua motor. Dia kata terasuk lah apa benda lah, kita pun tak tahu apa benda lagi yang nak jadi cerita. Tak jadi cerita masyarakat tempatan. Sekarang ni dia orang tengah buat markas kat satu apa benda ni. Dekat atas bukit. Dia ada undahan sangat untuk kelompok-kelompok sabu sebagai untuk packing apa benda, atur gerak untuk konsep sekretariat percubaan Arab kan. Dia mungkin jadi Suruhanjaya kau tahu. Mungkin jadi Suruhanjaya kemanusiaan. Ada kat bawah. Mungkin ada Suruhanjaya kemanusiaan untuk ikat dadang yang orang bersungguh-sungguh tunggu untuk program tu yang dilakukan oleh tadi.